Hari ni aku boring, so aku nak pergi cari kucing baru. Kucing baru tau. Let's go. Saya dah sampai dekat Angora Tales. Dekat sini untuk korang yang peminat kucing, ini one stop center. Diorang ada vet, diorang ada playground untuk korang main kucing, diorang ada boarding, diorang ada rehome, diorang jual kucing yang lawa-lawa gila. Sebab aku hari ni memang tengah nak cari kucing, so ni memang tempat dia. Lepas tu diorang ada grooming, mating, semualah one stop center untuk peminat kucing. Pet shop pun ada kat dalam. Jom kita masuk. Cat playground dia antara part favourite aku dekat sini sebab kalau nak masuk tak mahal sangat. Dewasa 20, kanak-kanak 15. Dapat cat food and dapat air juga. Dan kucing-kucing diorang kat sini pun comel-comel gila. So cute. Diorang macam tahu ni diorang nak jadi kucing orang kaya ni. Ini macam dah booking ah. Dah booking saya terus duduk sini. Yang ni pandai ni. Dia awal-awal dah ambil hati saya. Ini nama dia siapa? Nama dia Aslan. Oh, Aslan. Bawa balik semua boleh tak? Tak ke betina? Dah mandul? Okay, Aslan ni berapa? Aslan ni berapa? 3.5. Okay. 3,500. Oh, handsome punya Aslan. Saya tengah fikir sebab kucing kat sini semua lawa-lawa. So nak ambil yang mana? Calon menantu. Banyak ni kat sini calon menantu. Yang ni untuk mating guys. So kalau kat sini korang nak mating, nak kucing yang breed rare-rare, kat sini boleh bawa mating terus. Dapat comel macam ni. Pening, tak tahu nak ambil yang mana. Hello. Sebiji macam kucing saya yang dah meninggal. Sebiji. Oh, loh. Apa tengok apa? Kucing banyak-banyak ni 200 je. Hai. VVIP punya boarding. Ada kamera, okay. So aku dah decide untuk bawa balik Aslan. Maine Coon warna oren tadi. Aslan, ikut balik.